Puak PAS Perikatan Nasional kata air di Perak ni tak jernih, tercemar pasal babi. Jadi hari ni kita tengok air ni jernih yang amat jernih. Dia kata tercemar. Tuan-tuan, kalau dalam sungai, kalau babi berenang dalam sungai sekalipun, kita tetap boleh ambil uduk. Pasal apa? Pasal sungai tu lebih daripada 2 kolah. Kalau mereka tak puas hati, mereka boleh tanya Ustaz Azhar Idrus, geng mereka. Dah. Air sungai kek belakang tu. Alur bukan sungai besar belakang orang ngai tu. Alur kek tu. Ada babi depan. Kita ambil wuduk sini. So, jangan wuduk atas mulut babi dah. Ha? Faham? Dia gitu. Kerana apa? Kalau air yang sedikit menang najis. Air yang banyak menang suci. Faham? Mereka boleh tanya, kalau babi berenang dalam sungai, boleh tak ambil wuduk? Lebih pada boleh. Jadi kalau kita tengok air di sini jernih yang amat jernih. Jadi kepada Puak PAS, janganlah menabur fitnah bukan. Jadi 26 hari bulan ni kita undi calon Dr. Ustaz Yusri Bakir. Jadi tuan-tuan, jangan lupa hari apa? Hari Sabtu 26 hari bulan kita undi calon Barisan Nasional. Jom kita undi calon Barisan Nasional.